Sembang Kopi O. Halo guys. Bertemu kita dalam Sembang Kopi O. Sembang Kopi O guys. Semalam saya buat video, video shorts untuk makan lah, shorts ya. Jadi ada seorang yang komen tu ayak tak puasa. Ayak ni dalam bahasa Iban adalah orang tua lah, datuk ataupun orang tua lah. Jadi saya pelik lah, ayak tak puasa. Jadi saya balas, saya bukan Malay lah, saya kata saya Kristian lah kepada subscribers dia macam yang melawat channel KKTV, bukan KKJ Sembang. Dia komen video tu lah ya. Jadi saya rasa macam okey lah, ada komen ya. Jadi untuk penonton semua, KKJ Sembang ni banyak fokus kepada shorts. Ada video pun, video ni je lah, video Sembang Kopi O. Sembang Kopi O ni sebenarnya berasal daripada sembang di kedai kopi, tapi oleh kerana kita ni jauh kedai kopi dan juga cuba berjimat, kita minum kopi 3 in 1, so kita just sembang macam ni lah guys. Dan ini merupakan bulan terakhir untuk kita berada di tempat ni. Tengok, bulan terakhir, bayangkan dah dekat lebih daripada 5 tahun kah? 10 tahun kah di sini, di center ni, di Borneo Museum House. Sekarang kita kena pindah ya. Jadi at least lah ada kenangan di sini, kenangan di sini lah, guys. Minum kopi. Kata sembang kopi, minum kopi lah. Padu babe. Okey, kita nak bersembang tentang pengguna ataupun pembeli kereta baru. Okey, saya pasti ramai antara sana, di luar sana tu, yang baru membeli kereta baru lah. Kereta baru, mungkin kereta baru bersempena dengan Hari Raya lah. Of course lah, Hari Raya ni selalu kita kaitkan dengan beli barang baru, produk baru, semua baru, benda baru. Ini bukan hanya pada Hari Raya saja, juga pada Tahun Baru Cina. Tapi of course lah, Tahun Baru Cina, we know lah, Tahun Baru Cina mesti barang baru untuk Tahun Baru. Kita faham maksud di sebaliknya lah. Mungkin saya ini tak faham sangat lah maksud di sebalik pembelian barang baru, sofa baru, semua baru lah di waktu Hari Raya. Mungkin semua, baik Melayu, Cina, India, Kristian, mengamalkan benda sama sebab nak menyambut hari baru, barang mesti baru kan. Okey, baik, itu kita clear. Untuk pengguna kereta baru, saya perasan yang pengguna kereta baru ni, satu, mungkin baru dapat lesen. Jadi mereka ni memandu mungkin slow, mungkin terlalu confident untuk pengguna kereta baru yang baru dapat lesen, ataupun dah lama tak drive, baru nak drive. Mereka mulalah menunjukkan cara pemanduan yang tak begitu pro lah. Faham tak? Tak begitu pro. Maksudnya kereta baru you kena lah layan. Orang putih kata apa? Orang putih kata treat. Tapi kalau bahasa Malaysia kita kata layan. Betul ke layan? Taklah, bukan layan ya. Kita kena menggunakan kereta itu dengan cara yang berhemah, cara yang betul, dan juga kita kena slow lah. Maksudnya kereta baru, enjin baru, semua baru, kita kenalah menggunakan secara berhemah. Takkanlah you nak push kereta tu, nak speed semua tu, taklah, tak payahlah speed semua tu. Kereta baru, new engine, takkan you nak rosakkan kereta tu, kan? You nak rosak kereta tu kah? Pada permulaan tahun kereta itu, belum sampai 9 tahun masuk bengkel. Bayangkan, baru beberapa bulan saja tu masuk bengkel, enjin rosak ke apa dan sebagainya. Satu. Nombor duanya, cala, kemalangan, kerosakan untuk kereta baru pada bulan pertama kah, kedua kah, memang akan berlaku. Cala kah, apakah, itu memang pastilah, memang pasti. Sebab mungkin pengguna kereta baru ni, sama ada mereka tahu kah, tu mereka terlalu teruja kah,
pengguna ni terlalu careless, orang kata careless, lalai dalam penggunaan kereta baru. Sepatutnya kita ni kereta baru jaga dengan bagus, okey. Walaupun kereta ni adalah liability. Liability maksudnya tak memberikan modal balik. Liability maksudnya kita kerugian lah, kita bayar bulan-bulan tapi tak dapat untung daripada semua tu. Minum kopi. Dah halfway tu dah. Halfway dah 10 minit dah. Ya, jadi kita kenalah menggunakan kereta dengan bagus, dengan bijak lah. Jangan kita lajak sampai enjin rosak lah, semua benda tak bagus lah, tak elok semua tu. Satu. Nombor dua, tips untuk anda tahu. I know yang anda pun tahu bahawa dalam tempoh 5 tahun anda tak, kalau boleh jangan mengganggu sistem. Jangan nak tambah audio ke apa ke, new speaker ke apakah, nak tukar rim ke apakah. Biarkan kereta itu dalam keadaannya tersendiri. Saya yakin dan pasti semua nak tukar lah. Kereta baru keluar, nak tukar rim, nak tukar seat, Ricardo lah, apalah, brake caliper, semua tu. Kita faham itu adalah naluri kita sebagai pengguna kereta baru. Tapi bertahan sikit saja 5 tahun. Sebab kita nak pastikan kereta itu dalam keadaan yang baik. Nombor dua, mungkinlah in 5 years kita rasa boring lah kereta ni, nak tukar kereta baru lah. Nak tukar kereta baru, kalau dah Scott rim semua tu, memang harganya akan turun lah. Tapi kalau keadaannya sama, orang putih Indonesia kata persis sama dengan kereta baru, value dia akan naik. So iyalah, itulah dia. Kalau anda nak value kereta anda tinggi, jangan kita nak modify sana sini, gunalah dalam keadaan yang sedia ada. Saya faham kebanyakan kita ni lelaki ni, kereta baru semua dah berangan dah. Belum beli kereta dah berangan. Aku nak rim lah, lowered lah, suspension inilah, tak sampai spoiler lah, inilah, sound systemnya boom. Tengok, bila anda dah ada anak, anda akan merugi. Rasa rugi, betul rugi rasa. Kerana dah ada anak, itu adalah kereta family. Bila anda dah kahwin, kereta sports anda itu, apa lagi, kena tukarlah kepada kereta MPV. Kerana anak ramai semua tu. So segala apa yang kita lalui, suatu kita bujang, kita lepaskan. Itu je lah cara dia. Itu namanya sembang guys, sembang ya. So pada anda pengguna kereta baru di luar sana, berhati-hati. Anda mungkin rasa anda lah champion, anda yang terhebat. Jalan raya ini anda punya, tak boleh. Anda kena memahami jalan raya ini untuk dikongsi bersama. Tak kisahlah you adalah lesen P ke, lesen apa ke, you kena berhati-hatilah di jalan raya. Kerana kita memandu dengan cermat, betul. Tapi untuk pemandu lain di sebelah kita ni macam mana? Okay. Satu lagi. Satu lagi. Ni kereta Myvi baru ni, Azia ke apa ke? Bukan Azia lah. Azia kah? Kereta baru. Kereta Proton ni yang baru ni, Azia kah? Alza kah? Azia baru ni yang full spec semua tu, yang engine you boleh pilih dua choice. Sama ada bila traffic jam dia off sendiri ataupun guna manual. Maksudnya engine masih on, you just tekan brake saja. Baik. Bagi saya yang dah berusia lebih berkurang lama tahun ni, ya, penggunaan kereta yang boleh mati enjin sendiri itu akan merosakkan enjin lebih cepat daripada kita yang menggunakan cara manual, yang tekan brake. Ada jam, tekan brake. Biarlah kita bersenam kaki kita daripada mengharapkan kereta itu stop sendiri. Ujung-ujung kita bayar mahal untuk enjin tu. Enjin mahal tau, enjin gearbox sangat mahal. Okay guys, itu je lah sembang kita pada pagi ni. Jangan kata saya tak puasa. Saya memang tak puasa. Saya ni Kristian. Itu orang kata tak puasa lah, minum lah, apakan daya. Okay, you tengok video saya minum lah. Okay guys, bye. Saya pagi Ahad. Bye. Sedap weh. Kopi 3 in 1 dah. Nescafe terbaik. Tahan.